Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan hari ni kita nak main game Grow a Garden. Hari ni Aryan nak tunjuk Aryan punya garden yang dah lama Aryan simpan. Let's go. Dan duit Aryan pun dah ada 10 juta. Kita ambil lagi. Senang je ni, main game ni. Kita hanya ni dah besar. Oh, mantap. Okey. Kita tekan kolek je, kolek lagi. Skor, kolek lagi. Kolek dah semua ni. Kolek lagi. Jom kita try sell. Kita dapat berapa guys? Kita sell main inventory. Dapat 762 je. Sikit ni duit kita. Pokok mangga ni macam tak buka. Buah ada, tapi tak ada collect. Macam mana tu? Mana ada buah kalau tak ada collect? Uish, kita ada buah kelapa emas. Kita dah ada mulid wet carrot. Tak nampak macam mulid pun. Kita try bagi ni guys. Kita dapat berapa point? Luna point. Take this one. Dapat berapa? 5 lagi. Sekejap. Sebelum ni Aryan ada letak haiwan. Sekarang dekat mana haiwan tu? Adakah dah hilang? Adakah kena makan? No. Haiwan Aryan kena makan. Tolong. Kal. Jangan Kal. Jangan, no. Jangan ni Kal. Nanti saya ambil awak punya. Apa nak buat tu? Sel kita nak buat apa? Ada tak muli kan? Kita sel inventory 40,000 je. 9,000. Okey. Jadi kita tengok sini kita dapat berapa guys? Kita ada apa? Bambu kita nak macam biasa. Dan tak ada benda lain. Tengok mana Kal ni. Kal. Ni dia. Dia dah kaya. Wow. Pokok apa ni? Blood banana. Oh my god. Itu buat dragon fruit. Kaya ni dia. Pokok cactus. Melon. Ni pokok apa? Dragon fruit. Coconut. Apple. Melon. Apa dia punya? Visit kita ada apa je. Okey, tengok. Kenapa semua tak hebat je sini? Kenapalah semua pokok yang macam tak berguna. Kita ambil.
Sok cranberry. Oh, yang kalau ada tanda peti kan, dalam game ni ada peti kan. Bila kena kat makanan tu akan menjadi berwarna, jadi lighting. Ada lighting gitu. Oh, tu ke mulik? Tu ke apa ni? Tu naik. Tu ke yang mulik? Chill. Kita ambil semua ni. Tak. Lepas tu kita pergi sell. Tak dapat berapa. Besar ni. Inventory. Baik, RM199. Kenapa sekarang barang murah-murah? Kenapa? Mana nak pergi tu? Mimi ambil. Sini. Saya nak tukar nama awak. Kenapa tak mau ni? Okey, tahu ni. Puji itu. Kerja. Sel. Dapat. Tak dapat berapa, guys? 15,000 je. What? Kalau kita pergi jual-jual lah. Kita letak sini. Kita try tanya ni. Carl, try minta lah. Nak tahu dia boleh tolong kan? Kita boleh tak saya nak anggur, please. Kita please. Please. Alah pula. Dragon fruit lah. Can I have dragon fruit? Kita dapat koko guys. Ni ada. Dragon fruit. Dapat. Koko besar guys. Besar juga guys. Kita jual. Sell this. Dapat 9,000 je. Beli lama. Koko tambah. Yang besar 12 kilo guys. Okay.
Jadi kita jual tak dapat berapa. Inventory je lah. Strawberry juga lah, 4,000. Guys, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.